Dalam badan kita ni, dari ada sel abnormal yang boleh jadi sel barah. Barah ni sebenarnya dia bermula dengan sel-sel dalam badan kita ni yang dah rosak dan mula membiak cara yang tak terkawal. Puncanya, keradangan, toksin dalam badan, pemakanan yang tak sihat, imun badan yang tak lemah, dan bila sistem imun tak kuat, badan tak mampu nak membunuh balik sel-sel yang dah rosak tu. Pesakit barah ni mula-mula tu cuma letih, hilang selera makan, lepas tu turut berat badan. Nampak ya? Tahu-tahu doktor sahkan, alamak ya, ada barah tahap awal. Masa tu semua dah agak terlewat. Sebab tu Tok Abah sentiasa berpesan, jangan tunggu sakit baru nak jaga sistem imun badan kita. Itu sebabnya Tok Abah selalu sarankan amalkan Kodisiplus ni tiap hari. Cordyceps mellitus yang ada dalam kondisi ni, ia bertindak sebagai immunomodulator. Dia memperkuat sistem imun supaya lebih cekap nak mengenal pasti, dan yang penting memusnahkan sel-sel yang berpotensi jadi kanser. Fungsi vitamin C, dia bertindak sebagai antioksidan yang kuat dan insya-Allah dapat melindungi sel daripada kerosakan akibat radikal bebas. Tok Abah dah memang melalui pengalaman belajar satu perkara lah, mencegah lebih murah dari merawat. Jadi Kodisiplus ni, Tok Abah anggap macam perisai harian. InsyaAllah dia akan membantu untuk lindungi diri kita daripada penyakit berat. Dapatkan sekarang Kodisiplus, insyaAllah.